superintendent dia panggil, penguasa polis. Kalau dalam bahasa Melayunya penguasa polis, bahasa Inggerisnya superintendent. Satu crown, satu paku. Crown tu lah yang crown tu, satu paku. Itu superintendent. Tu ketua jabatan, kita punya bos lah tu, ketua jabatan tu. Saya penyelia. Di bawah saya tu ada anak buah saya, yang penolong pegawainya, pembantu pegawainya, tu anak buah. Penyelia kita memerhati kita, tengok dia, sebab penyelia ni jadi apa terpanggil tu, bukan PYT, PPP, pegawai penilai pertama. Tu PPP, tu penyelia tu. PPK, ketua jabatan. Jadi penyelia kita pun perhati kita tak? Tengok dia selia. Dalam polis kita ada sistem kawalan disiplin dan dadah. Itu SKDD dia panggil. Penyelia kita akan menulis laporan tentang diri kita sepanjang tahun. Dia ni macam mana, dia ni macam mana, dia ni macam mana. Dia ni kaki sembang, dia ni kaki borak, dia ni kaki gosip, dia ni kaki ngumpat. Dia ni selalu bodek saya, dia ni selalu kipas saya, dia ni selalu ampu saya, dia ni selalu ampu sana, ampu sini, ampu sino. Semua belaka bagai. Dia ni seorang yang bagus, selalu tersenyum. Oleh kerana dia ni masih belum kahwin, dia masuk dalam list bakal isteri kedua saya. Penyelia tulis, Ustaz janganlah ikut Ustaz Azhar Idrus, dia lain Ustaz. 3 boleh masam Ustaz. Itu dia lah. Saya yang ada pun alhamdulillah, syukurlah. Tapi kalau ada yang nak datang ke ribu saya terima. Saya tak mencari. Tapi kalau yang datang ke ribu saya terima. Takkan saya nak tolak pula. Sikit yang ditolak. So jangan cari. Baik. Penyelia itu, rakan-rakan kita melihat. Pasal tu kadang-kadang berlakunya tomahan ataupun petition. Niaga ni, kita walaupun bekerja mengikut peraturan, tetapi perlu ada budi bicara. Jangan ikut peraturan tu sebiji macam tu. Di dalam buku macam tu kita ikut. Kena pertimbang lah. Ada budi bicara, adalah kita kata peri kemanusiaan. Kenapa berlakunya tomahan petition? Sebab mungkin kita ni tak ada peri kemanusiaan. Maka bila kita tak berterima rasa pada orang pun tak berterima rasa pada kita. Orang tomah kita, orang buat surat layang tentang kita, akhirnya kita yang menerima bahaya. Sedangkan benda tu kita tak buat, tapi orang tomah kita, orang fitnah kita. Kerana manusia memerhati kita, manusia menilai kita. Apa yang saya buat ni tuan-tuan nilai. Ustaz ni macam mana? Ustaz ni gatal, nak kahwin lagi satu. Ustaz ni buat lawak bangang. Ustaz ni buat lawak bodoh. Ustaz ni sebenarnya tak payah mengajar, tak payah bersubuh, Ustaz ni patut besok aja lawak ni. Manusia menilai tuan-tuan kerja kita ni. Dan pelanggan-pelanggan kita, masyarakat di luar, kalau istilahnya pelanggan-pelanggan lah, masyarakat yang berurusan dengan kita. Kalau di universiti ni, siapa masyarakat di luar yang berurusan kita? Pelajar-pelajar. Sini, ini bukan staf akademik Staf akademik ke staf bukan akademik? Bukan akademik kan? Pegawai, penolong pegawai, EO, pegawai tak, penolong pegawai takbir, pegawai takbir, ya, sisi, krani. Betul tak ada yang saya pun bila sebut UKM saya jadi gerun. Kalau mak depan pesara tutor ni, aku nak temerang apa ni? Kita ni bak kata orang tu berhadapan dengan pegawai-pegawai dan anggota-anggota. Jadi alamnya lain. Bila berhadapan dengan tangan universiti ni, alam dia mungkin berbeza. Jadi kita berhadapan masyarakat kita, yang kita berhadapan ialah pelajar-pelajar. Bagaimanakah pelajar-pelajar itu menilai kita? Kita ni mesra ke, tak mesra ke, banyak birokrasi ke, banyak macam-macam lah. Kalau yang bertugas di haiwan pelajar tu macam mana? Hep kan? Hep macam mana? Adakah kita ni mereka nilai sebagai asyik hep je? Hep semua tak boleh. Saya dapat hep. Memang nama kau kerja hep kan? Kerja kau hep aja. Semua tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Kan? Kami nak buat hep. Kami nak buat hep.
kami nak buat karaoke, tu tak have. Ada saya dengar macam tu. Bila nak buat ke, bukan UKM lah, mungkin universiti di dalam hutan sana lah. Ada universiti dalam hutan kan? Ada. Tak, maksudnya yang jauh daripada bandar lah. Macam kita ni dari Bangi ni, kawasan keliling itu adalah kawasan bandar. Ada universiti yang duduk lautan. Nun yang utara, kelilingnya hutan, bersempadan dengan negara berjiran. Tahu tak? Kan, isteri saya pun pernah belajar di sana. Memang saya berhati, memang tak ada bandar, memang keliling hutan. Kan, yang kita dengar-dengar kan, bila nak buat macam ni, Kuala Lumpur ke, nak buat camel line ke apa ke, hep aja. Kalau pelajar-pelajar lah, kalau kita kan tu tak ada apa orang kot, kan pelajar-pelajar. Kalau nak buat karaoke, bila larut malam sana kucang, boleh. Jadi bagaimanakah pelajar itu menilai kita bekerja? Adakah kita ni bekerja itu mengikut landasan syarak, landasan peraturan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebaliknya? Itu manusia menilai. Dan akhir sekali, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan semuanya akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, kepada yang mengetahui perkara-perkara ghaib dan perkara-perkara nyata. Yang ini kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir kita kerja ni habis kat sini ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin baca setiap malam Jumaat, tapi isinya tidak diketahui. Seperti mana orang membaca rawi berjanji. Walamma tamma min hamlihi syahran ala mashhuril aqwalil marwiyah. Makna pun tak. Satu benda makna pun tak tahu. Tahu semua Allah sedapnya Ustaz Almi baca Rawi Berzanji tu ya. Contoh ni aja bacaan Rawi Berzanji. Nanti dapat saya baca Rawi Berzanji. Walamma tamma min hamlihi. Orang kampung Allah makna entah. Jadi kata Allah SWT, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Tuhan punya dunia ini, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata, yang tersirat, yang tersurat. Ya'lamu ma ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Ta'ala mengetahui, Dia mengetahui yang tersirat kamu, yang tersurat kamu, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau hati kamu melihat ini, saya ini, pada hari ini ustaz ni gatai, Allah Ta'ala tahu apa yang kamu sebut tentang diri saya. Allah Ta'ala tak tahu, saya tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Kalau kamu dalam hati kamu mengatakan, ini boleh buat adik ipar ni, kita abang, kita ada adik perempuan, Pulau Universiti, UKM juga, PFPI, Pekerti Pelajar Islam, boleh buat adik apa ipar ni. Tak apa, adik isteri pun tak apa, aku ejah nanti. Lagi yang perempuan pula, ya Allah, nanti Ustaz ni dah saya kahwin ni kau, badan besar tak sedar diri lah itu. Allah Ta'ala tahu apa yang tersirat dalam hati kita. Allah Ta'ala tahu apa yang tersurat. Allah Ta'ala tahu apa yang tersirat, dan Allah Ta'ala tahu apa yang kita kerjakan. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan menceritakan balik kepada kita nanti di padang mahsyar pada hari kiamat apa yang kita kerjakan di dunia dulu. Live in concert. Tu macam Lalia. Buk tengok. Sebiji-sebiji. Kita dating pun Allah Ta'ala akan paparkan seluruh manusia di padang mahsyar melihat Allah. Mana aku nak nyawak muka aku. Jumpa dekat taman Tasik Cempaka kat Bangi. Kena segah dengan Ustaz Ahmad. Dah kahwin belum? Terkebil-kebil dia mata couple lelaki perempuan. Dah kahwin belum? Allah Ta'ala tunjuk balik. Pasang balik. Dalam
Dalam wayang, dalam pengwayang pun ada. Baik kes kental ditayangkan, awak pun buat kental, wayang kental dalam wayang pun buat wayang kental juga. Oh taklah pasal meletup-letup ya weh. Semua yang nampak. Kita bekerja, ada komputer. Katalah memang ada kerja. Main Facebook. Semalam mengikuti kuliah subuh yang sangat menyakitkan jiwa. Apalah malam nasib aku bertemu dengan ustaz yang seperti ini. Kata nak mampu. Kawan tulis, siapa ustaz tu? Tak kenal lah. Gemuk nak mampus. Sedangkan waktu tu waktu bekerja. Lainlah kalau waktu tak bekerja, waktu lah pukul 1, pukul 2 tu. Tu lainlah cerita kan. Itu waktu rehat, tak apalah, nak Facebook bagai, nak WhatsApp pun tak puas. Komputer ada depan tu. WhatsApp tu. Macam pergi semalam. Okey. Kata ada pun sibuk. Macam mana? Tak, ustaz tu tak guna. Balik-balik kahwin. Mohlah kita kahwin kata. Oh, ustaz macam tu memang standard tu. Ustaz apa? Kemah keming pun 3 kata. Tengah kerja ni boleh WhatsApp ni. Ya. Jadi itu dia. Allah Ta'ala melihat kita bekerja, ya. Rasulullah melihat kita bekerja. Manusia pun melihat dan menilai kita bekerja. Allah Ta'ala menilai kita bekerja, Allah Ta'ala akan bagi pahala. Berapa banyak pahala Allah Ta'ala bagi? Bergantung kepada kerja kita. Nawaitu macam mana, semayang tinggal ke tak tinggal. Kalau tinggal semayang potong makah. Kalau semayang kita jaga, kita dalam bekerja, sibuk-sibuk bekerja, sempat semayang duha, Allah Ta'ala tambah lagi pahala. Rasulullah SAW pun menilai juga. Kalau kita bekerja bagus, dalam kita bekerja itu selawat kepada Nabi SAW, kan, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zurina wa Maulana Muhammad sallallahu sallam alaih. Sah. Memang dia dah kena aura Ramadan. Berarti malam Rajab